Hai, have a nice day. Siap pemasangan kabinet di Kajang. Jadi untuk projek kitchen kali ni kita buat untuk customer kita bahagian sebelah bawah dan juga kabinet bahagian sebelah atas, dan juga kita cover untuk kabinet bahagian storage kat sini dan juga kabinet atas seperti ais, dan satu lagi kabinet aluminium dekat bahagian tol, kabinet oven dan juga microwave, dan ada juga kabinet untuk bahagian laundry area lah. So saya akan go through daripada sebelah sini. So ni view daripada laluan dia masuk lah. So ni dia punya pintu ruang tamu, lalu masuk ke sana. Jadi untuk bahagian sini ada satu side panel yang tinggi, menggunakan aluminium Europe warna light grey, dan ada washer machine kat sini. Dan dekat sini kita buat satu pintu untuk customer kita ambil dia punya sabun lah. So ni dia punya sabun, dan ada satu plug dekat atas sana, dan ada satu laluan untuk wire dia. Okay. Dan dekat bahagian atas pun ada satu lagi ruang storage yang agak banyak. Ada 3 kompartmen, 1, 2, 3, full menggunakan daripada aluminium lah. Okay. So pintu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian sebelah sini pula ada satu tall cabinet sampai ceiling, di mana bahagian bawah ada 2 layer drawer daripada aluminium. Satu tier drawer boleh support 35kg, ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini pula ada satunya ruang untuk oven, dan ada satu lagi ruang untuk dia punya microwave. Boleh buka, okay. Dan ada satu lagi ruang atas untuk storage dia lah. So ada 1, 2, 3 kompartmen. Dan untuk bahagian sebelah sini pula ada tall cabinet, ada wall cabinet sampai hujung sana. Nanti saya akan go through untuk bahagian atas. Untuk bahagian bawah dulu kita ada 3 layer drawer, 1, 2 dan 3. So satu tier drawer ni boleh support 35kg, menggunakan full daripada aluminium, dan ada fungsi soft closing drawer ni lah. Dan untuk bahagian sini ada satu sauce drawer, okay, tier yang bawah, tier yang kedua, okay, satu tier drawer boleh support 35kg, ada fungsi soft closing untuk bahagian sini. Dan dekat bahagian bawah dan pemasan ni pula adanya satu ventilation panel warna silver, sebab sebelah kiri ada gas, sebelah kanan ada satu pan hanger macam ni lah, okay. Dan pintu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian sebelah sini kita buat satu lagi pintu untuk storage area. Anda akan nampak satu shelf aluminium untuk simpan barang-barang dia lah. So pintu dengan fungsi soft closing. Manakala kat bahagian sini pula ada ventilation panel full sampai hujung sana, dan dekat bahagian sini ada satu lagi ruang untuk storage dia. Lepas tu bahagian sini ada satu lagi ruang untuk simpan barang-barang dekat bahagian bawah sinki dia lah. Okay. So rupa kenapa macam ni. Dekat bahagian sini ada lagi satu storage area untuk simpan beras semua. Okay. So untuk bahagian atas pula kita ada satu ruang untuk dish rack, di mana kita buat transparent glass, gunakan handle gold. Itu lift up ke atas, dish rack untuk bahagian atas. Bawah ada tempat letak cawan dan ada tray air lah. So anda tak perlu risau kalau anda punya